Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak makan dekat dapur Rewang. Dekat mana? Dapur Rewang. Dapur Rewang. Nah, dekat kampung. Ni dapur Rewang dengan Neni Atuk. Dengan mama. Dengan mama, adik. Asna Rukayah. Anak Rukayah pun ada. Jadi, So abang nak tengok apa ada makanan dekat dapur Rewang? Jom kita tengok sekarang. Jom. Go. Dewasa berapa kak seorang? Mana? 13.9. Kanak-kanak RM8.90 untuk bawah 5 hingga 10 tahun. Abang nak aiskrim ke? Aiskrim lah. Buat ambil apa? Neni dia ambil. Oh. Dia sedap. Dia sedap. Abang dapat memang sedap. Dia rasa. Abang campur-campur. Campur-campur dengan nasi. Campur-campur dengan nasi. Mama. Adik. Tak nak makan. Adik nak makan kuih lah. Adik. Papa punya dah habis. Betul. Ini dia punya tempat ambil makanan sana. Apa tu? Kita ambil makanan. Kaunter. Kat belakang tu pun ada ada apa tu? Ada menu. Ada roti canai ya. Kanan lempeng. Ada lempeng, lempeng Tengah sambal kambing sedap. belakang. Okey. Makan jap. Jom. Oden. Dia masukkan terus tu. So sini ya. Ini apa lempeng? Tunggu panas ya. Kita ada lempeng guys. Saya lempeng ni. Apa adik? Adik, siapa tu? Kat situ. Mama masak dia makan. Acik. Siapa tu? Dari di sini. Dari sini. Jom. Hai. Orang dia tak ada. Makan dek. Dan lontong boleh. Salam ayah long. Dia boleh makan lontong kan? Mana mana? Kakak Nana. No. Pandai ni. Hai. No oleh. Abang ambil kat sini tak? Mama ada asyik. Ada. Pupu. Okay.
Boleh? Asyik boleh makan pakai sudut? Pandai. Oh, dia nak nasi. Tonton kat rumah. Mak, aku nak makan. Nak makan mandai.